Guys, kita makan nasi dengan kari kepala ikan. Itu dia, RM140 kari kepala ikan. Oh, ni sotong dia, sotong gergasi guys. Dia ada udang, ayam, telur, ikan, daging, siput sedut. So dia lebih kurang 10 makanan kat sini. Very nice guys. Okay. Dan kita akan bayar kat sini. So dekat bayar ni. Nak ambil duit. Nak bayar abang? Apa nama kedai ni? Kedai kari kepala ikan. Oh, sebab tak ada tulis. Dalam Google Maps. Ha? Dalam Google Maps tu. Kedai? Kari kepala ikan. Kalau tengok dalam Google Maps dia. Guys, kita makan kari hari ni. Kita bertiga orang. Semua sekali RM87. Saya expect tadi RM100 lebih. So technically very cheap lah. Sebab kalau dekat bandar itu aja RM70. Dan kalau dekat bandar ni easily RM150. Termasuk air, dan air kat sini boleh refill guys. So boleh datang tempat ni dan support business dia. Dia dekat kampung dan ada parking sana sangat banyak. Parking sangat banyak dan sangat senang. Ada tempat makan kat luar dan ada tempat makan kat dalam. Air kat sana boleh refill lah. Bayar sekali boleh refill.